Pernah tak korang terfikir kenapa rakyat Amerika dibenarkan untuk memiliki senjata api? Masa Amerika baru terbentuk, tanah itu bukan tanah kosong. Ia didiami oleh penduduk asal, Red Indian. Bila peneroka Eropah menjajah ke arah barat, berlaku peperangan kecil hampir setiap masa kerana Red Indian sebagai peribumi ingin mempertahankan tanahnya. Masa tu undang-undang sangat lemah dan pasukan polis sangat sedikit. Di selatan pula, wilayah Amerika selalu bertembung dengan Mexico disebabkan oleh isu sempadan dan rampasan tanah. Dalam situasi ini, senjata api adalah keperluan untuk hidup. Rakyat terpaksa lindungi diri sendiri, keluarga, ladang dan komuniti menggunakan senjata. Sebelum itu, senjata api juga digunakan oleh rakyat Amerika untuk melawan penjajah British. Mereka menang perang kemerdekaan bukan menggunakan tentera regular, tapi milisya rakyat biasa yang bersenjata. Pengalaman ini menanamkan satu idea ke dalam fikiran mereka, iaitu rakyat bersenjata boleh lawan penindasan. Sebab tu bila Amerika merdeka, mereka takut kerajaan baru akan jadi zalim macam British dulu. Lalu mereka tulis Second Amendment di dalam perlembagaan yang memberikan hak kepada rakyat untuk memiliki senjata supaya boleh melawan kerajaan pusat sekiranya mereka kejam, mencabut demokrasi atau merampas hak rakyat.